Untuk menggerakkan mesin pemotong rumput ini, saya perlu mengenakan satu daya ke atasnya. Tetapi, penting juga untuk diingat bahawa daya juga dikenakan semula ke atas diri saya. Saya boleh tunjukkan ini dengan cuba menolak mesin pemotong rumput tanpa menstabilkan diri, seperti berdiri dengan sebelah kaki. Anda mungkin mengenali ini sebagai hukum ketiga Newton tentang gerakan, di mana setiap tindakan mempunyai tindak balas yang sama besar dan bertentangan. Dengan menggunakan hukum kedua Newton tentang gerakan, di mana daya sama dengan jisim di darab pecutan, kita boleh mengira pecutan relatif setiap objek. Jika kita abaikan semua daya geseran, seperti daya geseran antara roda mesin pemotong rumput dan tanah, jika jisim mesin pemotong rumput sama dengan jisim saya, kami berdua akan memecut pada kadar yang sama ke arah bertentangan. Sebaik sahaja tangan saya melepaskan pemegang mesin pemotong rumput, daya antara kami berakhir. Begitu juga dengan pecutan dalam kedua-dua arah. Tetapi kami berdua akan mempunyai halaju akhir masing-masing dalam arah yang bertentangan. Dan kita sebenarnya boleh mengira halaju relatif antara kita dengan menggunakan hukum pemeliharaan momentum. Kita mengira momentum dengan mendarabkan jisim objek dengan halajunya, dan dengan menggunakan hukum pemeliharaan momentum pada contoh ini, kita boleh katakan bahawa momentum akhir mesin pemotong rumput adalah sama dengan momentum akhir saya sendiri. Sekarang, saya tahu jisim saya sendiri. Jadi, saya sebenarnya boleh mengira halaju yang akan menolak saya ke belakang. Bergantung sama ada saya menggunakan objek yang sangat berat, seperti mesin pemotong rumput ini yang bergerak sangat perlahan, atau objek yang sangat ringan, bergerak sangat laju, seperti menembak peluru dari pistol. Hukum pemeliharaan momentum ini juga boleh digunakan pada objek yang berputar, seperti roda ini. Sekarang, roda ini mempunyai jisim yang sangat rendah berbanding dengan saya. Jadi saya perlu memutarkannya pada halaju yang sangat tinggi untuk memberikannya momentum yang mencukupi. Dalam kes ini, momentum sudut kerana ia sedang berputar, supaya saya sendiri mendapat momentum yang cukup untuk berputar ke arah bertentangan. Namun, ia sepatutnya sudah cukup sekurang-kurangnya untuk membuat saya hilang keseimbangan. Baiklah, contoh itu memang agak teruk. Jadi, saya rasa saya perlu pergi dan bina satu set ujian untuk cuba terangkan perkara ini dengan lebih baik. Sekarang, roda reaksi berfungsi dengan cara yang sama seperti roda basikal itu. Namun, seperti yang saya sebutkan, kerana jisim roda basikal itu sangat-sangat ringan dan jisim berat badan saya jauh lebih tinggi, saya perlu memecutkan roda itu dengan sangat-sangat pantas untuk menggerakkan berat badan saya ke arah bertentangan. Jadi, saya telah membuat satu alat ujian kecil di sini untuk cuba memberikan contoh yang lebih baik tentang bagaimana roda reaksi berfungsi. Di sini anda boleh lihat satu cakera aluminium berat yang dipasang pada aci motor elektrik yang dipasang di bahagian belakang plat biru ini. Sekarang, plat biru ini dan keseluruhan pemasangan di sini dipasang pada satu paksi putar yang diseimbangkan untuk mensimulasikan satelit di angkasa atau drone di udara. Ia tidak mahu berayun kembali ke kedudukan mendatar sendiri dalam keadaan semasa ini. Sekarang, jika saya mengenakan voltan kepada motor elektrik ini, ia akan menyebabkan roda ini berputar mengikut arah mana motor itu disambungkan. Dan ini akan meningkatkan momentum sudut roda ini. Dan kerana momentum sudut perlu dikekalkan, ia juga akan memberikan momentum sudut kepada plat biru ini. Jadi, sebagai contoh, jika cakera itu berputar mengikut arah jam, cakera biru akan berputar ke arah bertentangan, iaitu lawan arah jam. Sekarang, saya tidak hanya menyambungkan ini terus ke bateri dengan suis. Sebaliknya, saya telah meletakkan beberapa gyroskop dan akselerometer di bahagian belakang plat ini yang sepatutnya menyebabkan plat ini cuba kembali ke kedudukan mendatar sendiri dengan pad putih ini sebagai bahagian atas plat. Jadi jika saya letakkan ia pada sudut seperti ini, ia sepatutnya cuba memutar roda ke arah tertentu untuk membawa pad buih ini kembali ke atas. Jadi, mari kita sambungkan dan lihat sama ada alat ujian ini berfungsi atau tidak. Baiklah, ia sudah disambungkan dan saya letakkan pada sudut tertentu, jadi ia sepatutnya boleh membetulkan dirinya sendiri. Dan itu dia. Ia telah menaikkan pad putih itu ke paras yang betul. Sekarang, roda itu telah berhenti kerana ia tidak perlu lagi memberikan momentum sudut kepada pad biru ini kerana ia sudah berada di tempat yang sepatutnya. Sekarang, apa yang juga menarik tentang alat ujian ini ialah jika saya mengenakan daya luar pada plat biru ini, gyroskop dan akselerometer akan mengesannya dan akan memutarkan roda ke arah yang saya tolak untuk cuba menyerap semua momentum sudut itu. Mari kita cuba.
Nampak tak? Ia memutarkan motor ke arah tertentu untuk cuba menyerap putaran plat biru ini. Sekarang, perkara penting yang perlu diketahui tentang roda tindak balas ialah ia boleh menjadi apa yang dipanggil tepu, di mana motor tidak akan berputar lebih laju dan oleh itu ia tidak boleh mempercepatkan roda lebih daripada RPM semasanya. Dan ini adalah isu besar dengan satelit dan saya rasa ia mungkin menjadi masalah dengan drone ini. Jika saya kembalikan ia ke kedudukan rata, motor sepatutnya berhenti. Jadi sekarang, saya ada dua roda. Ini adalah roda tindak balas yang telah dipasang pada pelantar ujian eksperimen dan roda ini akan dipasang pada drone. Sekarang, roda pertama ini beratnya 194 gram dan yang ini beratnya 85 gram. Jadi, ia kurang daripada separuh berat roda pertama ini. Sekarang, kembali kepada persamaan untuk momentum linear yang saya sebutkan di awal video ini, di mana jisim didarab dengan hal laju sama dengan momentum. Ia akan menunjukkan bahawa roda ini akan mempunyai momentum yang jauh lebih besar daripada roda ini jika kedua-duanya diputar pada hal laju yang sama. Tetapi saya rasa kita perlu melihat persamaan untuk momentum sudut pula. Ini adalah persamaan untuk momentum sudut. Ia bukan jisim didarab dengan hal laju, tetapi sebenarnya adalah momen inersia didarab dengan hal laju sudut, iaitu kadar putaran sesuatu objek. Tetapi bahagian yang penting ialah momen inersia. Jika kita gunakan prinsip pemeliharaan momentum pada ini, kita boleh katakan bahawa inersia drone didarab dengan kadar putaran drone adalah sama dengan inersia roda didarab dengan kadar putaran roda. Sekarang, pada asasnya apa yang kita mahu lakukan ialah memaksimumkan kadar putaran drone supaya kita mempunyai kawalan sikap penuh ke atas drone. Dan cara kita boleh lakukan ini adalah sama ada mengurangkan inersia drone atau meningkatkan momentum sudut roda dengan sama ada meningkatkan inersia roda atau kelajuan sudutnya. Sekarang, kita tidak boleh meningkatkan kelajuan sudut melebihi had yang ditetapkan oleh motor elektrik kerana ia hanya akan berputar sehingga RPM maksimum sahaja. Jadi pada asasnya, apa yang kita sedang usahakan ialah inersia roda dan drone. Jadi untuk memastikan ini setinggi mungkin, kita perlu mempunyai roda dengan inersia yang sangat tinggi dan drone yang mempunyai inersia yang sangat rendah. Jadi, mari kita bincangkan tentang inersia roda. Untuk mengira momen inersia sama ada cakera atau gelang, ini adalah persamaan yang digunakan. Seperti yang anda boleh lihat, untuk cakera pejal seperti roda tindak balas pertama ini, persamaannya ialah setengah Mr. kuasa 2, iaitu setengah didarabkan dengan, jisimnya didarabkan dengan jejari kuasa 2. Manakala untuk gelang yang serupa dengan ini, sudah tentu tanpa jejari di tengah, kita boleh lihat bahawa momen inersianya ialah jisim didarabkan dengan jejari kuasa 2. Jadi untuk kedua-dua objek ini, jika mereka mempunyai jisim dan jejari yang sama, maka gelang akan mempunyai 2 kali ganda momen inersia berbanding cakra. Jadi secara asasnya, ini bermakna jejari mempunyai kesan yang lebih besar ke atas momen inersia berbanding jisim kerana ia dipangkatkan 2. Jadi jika anda menggandakan jejari, ia bersamaan dengan mendarabkannya dengan 4. Manakala jika anda menggandakan jisim, ia hanya sama seperti mendarabkannya dengan 2. Jadi cakera pejal ini, walaupun beratnya lebih daripada 2 kali ganda berbanding cakera ini, sebenarnya kedua-duanya mempunyai jumlah inersia yang sama. Sekarang, kerana ini adalah bentuk yang sedikit lebih kompleks daripada hanya satu gelang ringkas, apa yang saya lakukan ialah saya mereka kedua-dua cakera ini dalam program CAD saya. Dan jika saya lihat pada pengiraan dalam program CAD itu, saya boleh buktikan bahawa kedua-duanya mempunyai jumlah inersia yang sama. Jadi apa maksudnya dalam konteks projek ini? Baiklah, di sini saya ada 2 roda tindak balas yang kedua-duanya mempunyai momen inersia yang sama
Dan apabila dipasang pada motor elektrik yang sama, kedua-duanya akan mempunyai halaju sudut yang sama. Ini bermakna kedua-duanya akan dapat memberikan momentum sudut yang sama kepada drone. Tetapi roda ini beratnya separuh daripada roda yang satu lagi. Ini bukan sahaja akan mengurangkan berat keseluruhan drone, kerana ini jelas jauh lebih ringan dan diharapkan dapat meningkatkan masa penerbangan drone. Ia juga membolehkan drone menggunakan motor yang jauh lebih kecil untuk mengangkat roda ini berbanding roda yang satu lagi. Ini seterusnya akan mengurangkan inersia drone yang juga membantu meningkatkan halaju sudut drone. Jadi, bukan sahaja kita mengekalkan inersia yang sama, kita juga berjaya mengurangkan inersia drone yang seperti saya sebutkan tadi, sangat penting untuk meningkatkan halaju sudut dan seterusnya memastikan drone sentiasa terkawal. Jadi, saya rasa sudah tiba masanya untuk mula membina drone ini. Sebelum saya menyiapkan pembinaan drone roda tindak balas ini, saya ingin menerangkan beberapa komponen yang saya pilih untuk mengawal roda tindak balas tersebut. Di sini, anda boleh lihat dua motor berus yang dipasang secara bersilang pada sudut 90 darjah. Dan pada ACE, keluaran motor-motor ini akan dipasang roda tindak balas. Sekarang, ini akan dapat mengawal paksi oleng dan paksi condong. Dan saya tidak akan menggunakan roda untuk paksi ya kerana saya akan mengawalnya melalui kawalan aerodinamik pada kipas. Sekarang, saya memilih untuk menggunakan motor berus berbanding motor tanpa berus yang lebih moden kerana sangat sukar untuk menawal motor tanpa berus pada putaran per minit yang sangat perlahan. Motor ini sama ada memerlukan sejenis pengekut atau sensor kesan Hall untuk mengetahui kedudukan tepat rotor. Ia juga sangat sukar untuk menukar arah motor tanpa berus dengan lancar. Walaupun pengawal kelajuan drone boleh menukar arah motor tanpa berus, ia biasanya melakukan manuver brake yang sangat keras dan manuver pecutan yang sangat kuat apabila menukar arah. Dan saya rasa ini akan menyebabkan masalah pada roda reaksi apabila drone berada di udara. Dengan motor berberus, anda boleh sahaja menukar arah voltan dan arus dan ia akan memperlahankan motor serta mempercepatkannya dengan lancar ke arah yang lain. Sebab lain ialah motor-motor ini mempunyai kotak gear yang bermaksud roda reaksi boleh menerima banyak torque daripada motor tanpa berputar terlalu laju dan menyebabkan sebarang masalah gyroskopik. Untuk menggerakkan motor berberus ini, saya ada pemacu motor di bahagian bawah sini. Pemacu motor ini boleh menggerakkan kedua-dua motor yang sangat berguna dan ia dikawal melalui Arduino Nano ini. Sekarang, supaya Arduino Nano ini tahu arah mana untuk memutar motor bagi mengawal drone, saya ada pengawal penerbangan daripada drone biasa yang telah saya programkan untuk mengeluarkan isyarat kawalan servo yang boleh dibaca oleh Arduino Nano. Sekarang, pengawal penerbangan ini mempunyai gyroskop dan accelerometer di dalamnya supaya ia dapat mengesan sebarang pergerakan drone. Dan saya juga boleh mengawal pergerakan drone dengan menggunakan penerima dan alat kawalan radio. Jadi jika saya sambungkan bateri, kita sepatutnya dapat melihat semuanya menyala. Dan ia sepatutnya akan diaktifkan dalam masa 1 saat. Itu dia. Jadi, itu bermakna semua motor sudah bersedia untuk berputar. Dan jika saya condongkan drone, ia sepatutnya akan memutarkan salah satu motor. Jika saya condongkan ke arah ini, motor ini sepatutnya akan berpusing. Jadi motor itu berpusing. Dan jika saya condongkan ke arah ini, motor yang satu lagi akan berpusing. Sekarang, saya juga boleh letakkan alat kawalan radio saya di sini dan kawal arah. Menggunakan joystick saya, yang bermaksud saya boleh kawal drone di udara. Jadi sekarang, saya tahu bahawa gyroskop dan accelerometer berfungsi bersama Arduino untuk mengawal motor roda reaksi. Saya rasa sudah tiba masanya untuk memateri motor supaya dapat mengangkat benda ini ke udara. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, Tom, kenapa awak cuba mengawal drone menggunakan roda reaksi? Drone sudah terbang dengan baik seperti sedia ada. Sejujurnya, saya sendiri pun tak tahu. Sebenarnya, saya rasa fizik di sebalik roda reaksi ini agak menarik dengan konsep pemeliharaan momentum itu.
Dan kalau drone ini tak boleh terbang, ia cuma akan jadi satu pembaziran masa dan wang yang besar. Dan walaupun drone ini tak boleh terbang, sekurang-kurangnya saya dah belajar sesuatu dan harapnya saya juga dapat ajar awak sesuatu. Tapi saya masih betul-betul harap benda ni boleh terbang juga. Baiklah, saya tahu benda ni masih nampak lebih macam hiasan Christmas daripada drone. Jadi saya gantung ia dari siling untuk cuba laraskan beberapa parameter dalam pengawal penerbangan. Dengan menggantungnya dari siling, saya pada dasarnya membebaskan salah satu paksi. Dalam kes ini, ia adalah roda tindak balas paksi gulung. Dan saya sebenarnya boleh mensimulasikan apa yang akan berlaku jika saya mengenakan daya luar padanya. Sama ada roda tindak balas itu bertindak balas atau tidak. Bukan itu sahaja, tetapi saya juga boleh gunakan alat kawalan jauh saya dan membuatkannya berputar. Lihat, saya boleh lakukan pusingan 360 darjah dengan agak tepat. Dalam selang 90 darjah. Jadi, saya ada kawalan yang agak baik ke atas paksi itu. Jadi, drone roda tindak balas kini sudah siap dan harapnya ia kelihatan sedikit lebih seperti drone berbanding sebelum ini dengan kipas di bahagian atas dan bawah. Dari segi kawalan untuk drone ini, roda tindak balas akan mengawal paksi pitch dan paksi roll. Untuk mengawal paksi yaw, saya akan menggunakan tujahan berbeza pada kipas-kipas ini. Kipas-kipas ini berputar secara bertentangan untuk mengelakkan sebarang putaran akibat torque semasa melayang. Dan kemudian, untuk mengawal paksi yaw, satu akan dipercepatkan dan satu lagi akan diperlahankan. Kemudian, perbezaan torque itu diharapkan dapat memusingkan drone di udara. Jadi pada asasnya, keseluruhan sistem ini dikawal dengan mengubah torque sesuatu objek seperti kipas atau roda tindak balas. Jadi saya akan cas bateri dan kemudian saya rasa kita sudah bersedia untuk ujian penerbangan. Saya letakkan drone di atas papak simen bukan saja untuk mengelakkan kipas terkena rumput, tetapi juga untuk memastikan ia betul-betul rata. Jika ia tidak betul-betul rata, roda tindak balas akan cuba menyeimbangkannya dan mungkin menjadi tepu sebelum ia sempat berlepas. Mari kita cuba sekali lagi. Dan sekali lagi. Aduh, masa untuk buat sedikit pembaikan. Jadi, saya telah buat beberapa pengubahsuaian selain hanya menukar kipas lama yang rosak. Entah kenapa, roda reaksi pitch mempunyai torque yang jauh lebih rendah berbanding roda reaksi roll. Ini memang pelik sebab saya beli kedua-duanya dari pembekal yang sama dan kedua-duanya adalah motor dengan penarafan yang sama. Kedua-duanya dinilai untuk RPM yang sama dan juga nisbah gear yang sama. Tapi entah kenapa, yang ini ada lebih banyak rintangan atau torque berbanding yang satu lagi. Saya tak pasti sama ada ia ada nisbah gear yang berbeza atau magnet yang berbeza. Tapi apa yang saya dah buat ialah laraskan tetapan dalam pengawal penerbangan supaya roda ini berpusing lebih laju daripada sebelum ini. Saya juga telah tukar bateri kepada bateri voltan lebih tinggi yang boleh memberi lebih kuasa kepada motor dan juga RPM maksimum yang lebih tinggi yang sepatutnya dapat melambatkan sedikit masa roda tindak balas mencapai tahap tepu. Untuk mengimbangi bateri ini, saya telah tambah beberapa kemberat pelambung pada kaki ini dan rancangan saya untuk penerbangan seterusnya, saya dah tak banyak kipas tinggal. Tapi rancangan saya untuk penerbangan seterusnya ialah cuba angkat ia dari tanah secepat mungkin dan kemudian lihat sama ada roda tindak balas boleh ambil alih kawalan.
Saya rasa kalau saya habiskan terlalu banyak masa di atas tanah, roda tindak balas akan cuba lawan tanah untuk cuba memutarkannya pada paksi roll dan pitch. Dan akhirnya ia akan menyebabkan roda tindak balas tepu sebelum ia sempat terbang. Jadi, mari kita bawa ia keluar untuk satu lagi ujian penerbangan. Beberapa cubaan seterusnya nampaknya tidak banyak beza. Tetapi kemudian saya melihat rakaman gerak perlahan penerbangan ini dan menyedari drone itu sedang berputar pada paksi yaw. Jadi, saya menaikkan nilai PIDO dan mencuba lagi. Paksi yaw nampaknya sudah stabil sekarang. Dan saya rasa kita hampir berjaya. Atau mungkin tidak. Tetapi kemudian ini berlaku. Gerakan perlahan jelas menunjukkan roda tindak balas cuba mengekalkan orientasi drone dan ia tidak berputar cukup laju untuk menyebabkan masalah ketepuan RPM maksimum. Walaupun penerbangan 8 saat ini berjaya, penerbangan seterusnya menjunam dengan agak teruk, mengakibatkan pelekat motor atas patah. Jadi, dengan kematian drone CubeSat roda tindak balas berkuasa kipas ini yang semakin hampir, sudah tiba masanya untuk satu lagi ujian penerbangan terakhir. Jadi, sudah tiba masanya untuk menamatkan projek ini. Ia merupakan projek yang agak panjang dan juga video yang agak panjang. Akhirnya ia berakhir dengan kemusnahan pelekat motor atas ini dan kemalangan terakhir itu juga berjaya menanggalkan kedua-dua roda tindak balas dari aci motor. Terdapat beberapa retakan pada kaki-kaki ini dan saya rasa rangka ini juga sebenarnya retak di bahagian tepi sini. Jadi ia memang memerlukan beberapa pembaikan jika saya mahu mencubanya lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam video, saya menggunakan motor berberus untuk mengawal roda reaksi. Dan cara saya mengawal output torque ke roda adalah dengan mengubah arus yang diberikan kepada motor. Sekarang, masalah dengan ini ialah output torque tidak sentiasa berkadar dengan input arus. Sebenarnya, apabila roda reaksi berputar perlahan, ia boleh menghasilkan jumlah torque yang sangat tinggi daripada motor. Tetapi apabila motor berputar dengan laju, seperti jika ia sudah berada pada sudut tertentu, apabila ia perlu pulih, torque akan berkurang dengan banyak apabila roda berada pada RPM yang tinggi. Jadi, output torque sebenar tidak linear. Dan ini sangat sukar apabila anda cuba melaras parameter dalam pengawal penerbangan. Kerana pengawal penerbangan hanya fikir, saya perlu mengenakan daya ke arah ini untuk menggerakkannya ke arah ini. Dan anda perlu menetapkan terlebih dahulu berapa banyak daya yang perlu dikenakan. Tetapi apabila daya output tidak tetap, sangat sukar untuk mengatasinya.
Sebenarnya, ada cara untuk mengatasinya. Beberapa motor berberus dilengkapi dengan pengekot, dan saya rasa inilah satu-satunya cara untuk meneruskannya. Jadi, pada asasnya, saya akan programkan Arduino untuk mengukur putaran per minit motor tersebut. Dan kemudian, daripada hanya mengubah tok motor dengan meningkatkan arus, saya boleh kira pecutan motor dan kemudian gunakan arus yang diperlukan untuk cuba padankan pecutan itu. Jadi, daripada pecutan roda dikawal hanya dengan arus, ia sebenarnya diukur dan kemudian dikawal menggunakan gelung maklum balas tertutup. Dan saya rasa, ini satu-satunya cara untuk mendapatkan perubahan momentum roda yang berterusan. Betul, saya boleh terus bercakap tentang penyelesaian dan penambahbaikan yang berpotensi yang sepatutnya saya lakukan dalam projek ini. Tapi saya akan tamatkan video di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kerana menonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3D Prince Filament kerana menaja episod ini. Dan terima kasih yang sangat-sangat besar kepada semua penyokong saya di Patreon. Anda semua yang menjadikan video-video ini mungkin. Satu perkara ringkas. Saya tidak akan membuat video mingguan sekurang-kurangnya untuk 1 atau 2 bulan akan datang. Saya masih bertungkus lumus menyiapkan projek-projek, tetapi saya ada beberapa projek yang sedikit lebih besar. Saya juga sedang cuba menyiapkan beberapa projek basikal lagi. Jadi saya akan meluangkan lebih banyak masa untuk fokus pada projek video yang lebih panjang dan memuat naiknya apabila ia sudah siap untuk dimuat naik, daripada cuba tergesa-gesa mengeluarkan video bahagian 1, bahagian 2. Jadi harap bersabar jika anda sedang menunggu video mingguan. Saya minta maaf. Saya akan tangguhkan perkara itu untuk sebulan atau 2 bulan akan datang, mungkin. Tapi ya, jika anda menikmati video ini, saya akan sangat berterima kasih jika anda boleh tinggalkan tanda suka. Jika anda baru di saluran saya, sila klik langgan di bawah. Dan jika anda menikmati video ini, akan sangat bagus jika anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda jika mereka berminat dengan sebarang jenis roda reaksi, satelit atau jika anda bermain Kerbal Space Program. Dari situlah datangnya idea asas saya untuk projek ini. Jadi ya, saya boleh terus bercakap selama-lamanya. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Selamat tinggal.